saya nak tanya, mengapa ni orang Islam ni nak beria-ia nak roboh tempat sembahyang orang-orang itu? Apa masalah dia? Semua orang India berperangai sama, semua orang India akan ceroboh tanah dan sebagainya. Bukannya kuil ni wujud sehari dua hari tiba-tiba muncul kuil macam tu. Maksud dia adalah di bawah radar PBT, dia ada dalam radar ADUN, radar ahli parlimen. Tapi tak ada apa-apa tindakan diambil puluhan tahun. Tiba-tiba sekarang kita nak mengamuk. Dan kita bukan mengamuk kat ADUN, kita bukan mengamuk kat PBT, kita mengamuk kat kawan-kawan yang kita makan bersama. Buat semua yang sedang menonton, ini bukan podcast yang biasa, ini podcast luar biasa. Kerana di sini kita nak tunjukkan bagaimana India versus Melayu, Nik lawan Narul. Jadi kawan-kawan, seperti mana kita tahu isu 3R, isu tentang kaum, tentang agama dan juga tentang istana sentiasa menjadi satu isu yang menjerat sentimen masyarakat daripada dulu sehingga sekarang. Dan sehinggakan sensitifnya isu ini, banyak pihak minta supaya jangan cakap tentang isu ini, jangan sentuh tentang isu 3R. Masing-masing jangan cakap, jangan sentuh tentang isu ini. Tetapi kami berfikir sebaliknya. Kita rasa benda ni kena dicakapkan. Benda ni walaupun dia sensitif, dia kena dicakapkan, dia kena diberitakan, diberitahu lagi dan lagi, dia kena adakan perbincangan tentang isu 3R ini. Supaya apa? Supaya kita akan dapat kenali perspektif satu sama lain, dan sebenarnya dengan perbincangan lah dia membawa kepada ruang untuk kita saling mengenal dan saling harmoni antara satu sama lain. Saudara, kita adakan rancangan ni sebab banyak sangat isu kita tengok, isu-isu yang melanda negara. Banyak podcast-podcast lain yang bagus-bagus pun, kita pun enjoy tengok podcast lain, tapi banyak orang bincang ikut perspektif kaum masing-masing. Jadi kita rasa satu kekurangan kita adalah kita jarang dengar pandangan ataupun perspektif daripada kaum yang selain daripada kaum kita. Kerana itulah kita buat rancangan ini, saudara. Sebab kita nak tunjukkan dalam isu-isu macam ni, bagaimana adakah pandangan itu ataupun prejudis itu dapat dileraikan, dileburkan bila kita mendengar pandangan kawan-kawan kita daripada bangsa yang berlainan. Saya kalau kita tengok perbincangan, especially di social media, actually yang cakap, yang attack satu sama lain itu satu golongan yang kecil, tetapi komen dia banyak ni. Komen dia banyak. So saya pun adalah banyak soalan kepada Nik. Saya nak tanya, mengapa ni orang Islam ni nak beria-ia nak roboh tempat sembahyang orang-orang ini? Apa masalah dia? Kita dah lama duduk di Malaysia ni, tapi mengapa sekarang ini tiba-tiba tengok saja social media, itulah isu. Tak boleh I bincang isu-isu lain, I nak bincang pun bawa ke masyarakat India pun tak boleh. Pasal isu ini sudah jadi isu yang paling pokok. Dia tak ada isu inflasi, dia tak ada duit, gaji rendah, semua dia sekarang sudah terpikat. Isu dia paling utama adalah tempat ibadat kena attack. Jadi saya tengok kebanyakannya, saya rasa lah, kita tak ada isu dengan mana-mana rumah ibadat. Yang kita ada isu adalah rumah ibadat yang dibina secara haram lah. Maksudnya dibina secara tanpa mempunyai tanah sendiri, tanpa kebenaran dan sebagainya, dan rumah ibadat dibina di situ. Ini yang saya rasa saya dan kawan-kawan berbangsa Melayu terasa hati, sebab kami bina masjid, bina surau semua pun kena dapatkan izin, kena beli tanah dan sebagainya. Macam mana senang-senang kawan-kawan you buka satu tanah, buka kuil dekat situ, and then defendkan kuil tu. Kemudian bila pengawasan nak ambil tindakan, you minta pampasan pula untuk keluar dari kuil tu. Tak ada lah untuk kami. You mana boleh buat macam ni? Ada juga poin di sana, tetapi ya, ini soal agama. Soal ni dia sensitif ini. Dan banyak koin ini wujud sebelum pun merdeka. Dia dibawa masa itu, mereka dibenarkan membina struktur-struktur itulah. Okey. Dan memang pada zaman dulu lebih 100, ada kuil lebih 100 tahun, ada kuil sebelum merdeka, ada kuil sebelum kanun tanah negara, Dan selama ini bertoleransi semua orang. Tapi sekarang ini tak boleh dah. Dah terlalu sensitif. So ni tahu tak, isu kuil, tempat ibadat, sekarang ni isu satu perkataan haram ini jadi satu persoalan besar lah. Dia cakap, mengapa you panggil haram? Adakah you cakap Tuhan kami itu haram? Itu satu argument yang
dalam TikTok lah. Tengok sekarang ni orang Melayu suka panggil kuih kita haram, Tuhan kita haram. Macam mana dia boleh kata Tuhan kita haram? Kalau kita cakap surau itu haram, masjid itu haram, mereka boleh terima ke? Itu argument yang mereka letak. Betul ke macam tu? Kerana Islam kan agama, semua orang cakap Islam itu maksud dia adalah peace, keamanan. So, I pun confused. Sebenarnya bukan semua kuil itu macam tu. Okay? Ada kuil yang lebih 100 tahun. Okay? Kuil ini, kalau you tanya saya lah, ada 3 kategori kuil lah. Satu kuil yang memang didaftar lah. Memang dapat daftar dia di dalam tanah. Ada pendaftaran dibagi oleh pejabat tanah dan sebagainya. Kuil macam itu tak banyak. Tapi banyak kuil lagi yang tidak didaftar. Tetapi ada sejarah mengapa dia tidak didaftar lah. Contohnya kuil-kuil di estate. Kebanyakan masyarakat Hindu itu, dia duduk di estate. Yang bina kuil di estate itu adalah siapa? Majikan. Majikan bina kerana dia nak penganut itu duduk dalam estate. Dia tak nak dia keluar ke apa-apa, dia bina kuil di sana, mereka pun sembahyanglah bertahun-tahun. Tapi bila estate itu dibangunkan, sepatutnya ada satu dalam Undang-Undang Kanun Tanah Negara, dipanggil Lembaga Tanah Estate, ELB, Estate Land Board. Dalam lembaga itu cakap, mana-mana tanah itu hendak dibangunkan nak jadi projek ke apa kan. Sekarang kita kan ada Guthrie koridor, ada banyak projek-projek IOI Mall, itu semua adalah kawasan ladang kan. So kalau nak bangunkan tempat itu, mana-mana kuil di kawasan itu perlu dipindahkan atau diberi tanah. Dan orang yang kena buat benda ini adalah menteri besar di setiap negeri. Tetapi itu tidak pernah dibuat. So bila mereka bangunkan, tiba-tiba kuil itu dia tidak dibagi pendaftaran. Dan pihak berkuat kuasa pun tak buat apa-apa. So hari ini tiba-tiba kuil itu dikatakan kuil haram lah. Itu satu problem yang kita ada. Ada juga kuil-kuil yang masa dulu yang buruh yang buat jalan raya, kereta api semua buruh India, dibawa dari India. Kerana buruh India itu buruh murah. Dia memang ada masalah di negara, dia dibawa ke Malaysia untuk buat kerja-kerja buruh kasar. So mereka bina jalan raya, bina kereta api. So mereka hidup dalam keadaan kesunyian, dalam kegelapan, takut. Mereka bina tempat ibadat. Pada masa itu majikan ke pihak berkuasa pun okeylah, setuju. Kerana asalkan dia bina itu, dia ada tempat sembahyang. So masa itu ada banyak juga tempat ibadah macam itu. Tetapi hari ini sepatutnya tempat-tempat itu kena didaftarlah. Dan masyarakat ini bukan masyarakat orang yang kaya. Saya selalu dengar orang cakap, mengapa tak beli tanah? Mereka ni memang masyarakat buruh, masyarakat pekerja yang miskin, kurang pendapatan, dan mereka tak bina. Dan juga ada juga banyak kuil. Kalau you dengar TikTok orang India dalam bahasa Tamil yang mungkin ni tak dengar. Kalau you tengok TikTok orang India, ramai juga tak setuju dengan banyak kuil-kuil kecil yang kadang-kadang kuil keluarga, tiba-tiba lepas tu jadi kuil awam. Mereka pun tak setuju. So bukannya mereka semua tak setuju, tetapi bila mereka dapat tekanan daripada orang Melayu, so nampaknya macam semua kuil-kuil ini dibela dengan cara yang sama. Okey? Jadi defensif kerana dia menyentuh soal agama satu kaum. So pada satu hal saya nampak tindakan-tindakan ini menyebabkan orang-orang Hindu itu mereka lebih bersatu padu, orang Islam pula mereka pun lebih bersatu padu. Masalah dia sebagai negara tak bersatu padu. Kita bersatu padu sebab sentimen bangsa, akhirnya Melayu bergabung, akhirnya India bergabung, tapi bergaduh sesama sendiri pun tak elok juga. Dan ini akan memudaratkan negara. Tapi Arul, saya nak tanya, saya suka dengan penjelasan Arul tadi. Arul bagi tahu ada sejarah macam mana kuil-kuil dibina supaya kita pun dapat kefahaman. Saya ingatkan sama macam kami duduk dalam satu komuniti, kita buat satu surau, lama-lama kita buat masjid dan sebagainya. Kita ingatkan memang ada peruntukan tanah macam tu. Sebab kami kalau ada taman baru buka ke apa, biasanya memang akan ada allocate tanah untuk bina surau, bina masjid. Saya ingatkan masyarakat Hindu dapat layanan yang sama, rupanya tak macam tu lah. Tapi ni, untuk agama Islam, dia ada JAKIM. JAKIM diselaraskan semua hal-hal urusan orang Islam. So dia tak pergi ke mana-mana lah.
untuk orang Hindu ini, sekarang ini tidak ada satu jawatan kuasa yang uruskan semua kuil. Orang Kristian dia ada. Okey, so untuk orang Hindu ini, hanya di Pulau Pinang, dia ada tanah wakaf Hindu. Tanah wakaf Hindu tu dia kontrol semua kuil di negeri itu. So dalam pilihan raya yang lalu, Pakatan Harapan punya janji pilihan raya, dia nak banner wujudkan tanah wakaf Hindu di negeri-negeri yang banyak orang Hindu lah, macam di Negeri Sembilan, Selangor, Johor, Perak. Mereka nak buat tanah wakaf, tapi sehingga hari ini tak bina, tak buat. Kalau ada tanah wakaf Hindu itu, semua isu itu mereka boleh uruskan. So senanglah kuil-kuil yang tidak didaftar pergi ke tanah wakaf, mereka boleh membuat proses itu dengan lebih senang. Itu tidak ada. Jadi saudara sebut tadi Penang adalah negeri yang ada lembaga wakaf Hindu. Kata saudara kalau ada lembaga wakaf Hindu ni masalah-masalah dapat diatasi sebab ada pengurusan yang baik dan sebagainya. Tapi sekarang ketika kita berada di sini, kita tahu ada isu tentang kuil di Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang. di Pulau Pinang. Dan semalam kita tengok laporan report dia dibuat oleh pengurusi lembaga wakaf Hindu sendiri, yang juga adalah YB Jelutong. Dan kita dapati ada sekumpulan pihak pula, Zamri Bina and the Gang akan adakan satu perhimpunan pada 7 hari bulan, bermaksud lebih kurang 2 hari daripada tarikh kita buat rakaman sekarang ini. Akan ada satu perhimpunan dan polis dah mengeluarkan statement minta siapa-siapa semua orang untuk stand down. Sudah nampak gaya-gayanya akan berlaku kegusaran ketenteraman awam di situ. Jadi saudara kata tadi kalau ada lembaga wakaf Hindu tak berlaku benda ni, tapi kenapa ini di Bukit Mertajam jadi macam ni? So saya ingat ada pihak-pihak ambil kesempatan. Walaupun bagi saya lah, saya rasa saya tengok ramai kawan-kawan, mereka pun tak nak isu-isu sensitif ini diwujud-wujudkan. Dan kalau kita tengok isu tempat ibadat ni, yang bukan tempat yang tak ada pendaftaran ini atau haram ini, tempat ibadat ni hanya 2% sahaja. Ini satu negara hanya 2%. Tetapi bila wujud-wujud isu-isu macam Bukit Mertajam dan sebelum ini di Rawang, dia seolah-olah 80% masalah di negara kita adalah isu tempat ibadat tidak didaftar. Saya rasa, bagi saya lah, perkara ini boleh diselesaikan dengan senang. Saya tengok Steven Sim pun beritahu dengan polis. Steven Sim ni seorang yang saya rasa banyak bantu juga masjid-masjid di Pulau Pinang. Senang aja, Kerajaan Negeri Penang panggillah pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin Hindu, duduk semeja, boleh selesaikan. Saya nak bukannya susah sangat. Dia nak buat satu rally. Okey, dia nak buat satu rally di depan masjid. Itu satu hal lah. So bila dia nak buat rally, saya pun tengok semalam satu TikTok, ada kawan-kawan orang Hindu pula, dia panggil semua orang Hindu pergi ke kuil itu mempertahankan. Akhirnya apa akan berlaku? So saya rasa itulah saya ingat ada yang saya pelik ni, semua agama Hindu ke agama-agama, semua agama cakap pasal keamanan. Agama kami bercakap pasal keamanan, tapi bila soal agama ni mereka bergaduh pula. Dan saya walaupun ni adalah India versus Melayu, tapi saya nak satu kritikan untuk diri saya sendiri, untuk kawan-kawan saya sendiri, kawan-kawan saya sendiri adalah kita selalu anggap ditimbulkan ketakutan. Tengok India naik kepala senang-senang bina kuil dekat nama negara ni, senang-senang. Nanti dalam lama-lama habis semua tempat bina kuil. Tapi kita tak sedar yang selama ni yang duduk dalam kursi PBT, pihak berkuasa tempatan, yang duduk di Dewan Undangan Negeri, yang duduk di kerajaan pusat dan sebagainya, adalah majoriti adalah orang kita juga, orang Melayu juga. Tapi kita tak lawan orang Melayu ni, kita tak lawan Majlis Pembandaran yang Melayu, kita tak lawan adun kita yang Melayu, tak lawan ahli parlimen kita yang Melayu. Tapi kita channelkan kemarahan kita di tempat yang tak sepatutnya. Kita channelkan kemarahan kita dengan letakkan satu persepsi, satu prasangka, prejudis bahawa semua orang India berperangai sama, semua orang India akan ceroboh tanah dan sebagainya. Kita fikir macam tu tanpa kita sedar selama ni, macam saudara Arul cerita, kuil yang dah lebih 100 tahun, kuil yang sebelum kanun tanah negara dan sebagainya, siapa yang jadi pemimpin ketika itu? Bukannya kuil yang wujud sehari dua hari tiba-tiba muncul kuil macam tu. Maksud dia adalah di bawah radar PBT, dia ada dalam radar adun, radar ahli parlimen. Tapi tak ada apa-apa tindakan diambil puluhan tahun. Tiba-tiba sekarang kita nak mengamuk. Dan kita bukan mengamuk kat adun, kita bukan mengamuk dekat PBT, kita mengamuk kat kawan-kawan yang kita makan bersama. Tak logik kan?
Tengok Nick dah versus Nick sekarang. Oh. Tapi ni, saya nak beritahu satu trend lah. Dulu Kampung Berempang. Kampung Berempang ni tuan tanah dia siapa? Orang Melayu. Orang Melayu. Penduduk dia orang Melayu. Tapi masa dia nak roboh Kampung Berempang, dia bawa rela dari Cina. Bukan dari negara Cina, orang-orang Cina di Malaysia untuk robohkan. So orang Melayu ingat Tauke ni orang Cina. Tauke tanah itu orang Cina. Dan di sana pun dia robohkan surau. Saya masa itu di sana bersama dengan penduduk Melayu Islam itu nak membela Kampung Berempang. surau Kampung Berempang. So masa itu orang di Kampung Berempang itu beritahu saya, Encik Arul, kalau kuil dia tak roboh, kalau surau dia roboh. Ini persepsi ya. Orang Melayu tau. Persepsi orang Melayu adalah surau kalau mesti garanti dia roboh. Kuil dia takkan roboh lah. Di Rimba Jaya dulu ada 1,200 penduduk di sana, 300 penduduk India, dekat 900 penduduk Melayu lah. Ada surau, ada kuil. Bila polis mari, pejabat tanah nak robohkan dua-dua. Bila dia datang ke surau suruh roboh kuil dulu. Pergi ke kuil cakap roboh surau dulu. Akhirnya dia roboh dua-dua. Tapi yang keluar dalam media India contohnya hanya perubahan kuil. Dia tak cakap kuil dan surau diroboh. Kalau dia cakap kuil dan surau diroboh, mereka happy lah, dua-dua kena fair. Tapi dalam media orang India, dia hanya dengar kuil Hindu diroboh oleh polis Melayu. Walaupun polis mereka cakap polis. So, itu caranya perkauman dimainkan. Dan kalau kita tengok isu sivil. Sivil itu adalah ladang. So bila ladang itu dibangunkan, sepatutnya estate land board kena selesaikan isu Pembinaan kuil. itu. Yang bina, yang beli tanah itu orang Cina. Tapi dia mengupah orang Melayu untuk keluarkan patung-patung di tengah malam. So itu isu jadi perkauman orang India dengan Melayu. Tetapi sebenarnya kalau tanya kita lah, kita cakap perlawanan antara orang kaya dengan miskin, kapitalis dengan miskin. Tapi di kancah perkauman, orang India tengok orang Melayu masuk. Tetapi orang Melayu itu tak ada kepentingan, dia hanya diupah oleh kapitalis untuk. Lepas itu pula orang India bawa. Akhirnya ia jadi isu adik meninggal dunia. Seorang Melayu meninggal dunia. Sekarang isu dah pusing balik. So kalau you tengok betul-betulnya, isu ni memang berpunca dari kuil. Tetapi kalau undang-undang estate land board itu, lembaga tanah estate itu ada, isu tu tak ada selesai dah hari ini. Dan nampaknya kita tak belajar dari kesilapan sipil dah berlaku. Kemudian berlakunya pemindahan Masjid Madani di KL, melibatkan juga pemindahan kuil. Kemudiannya berlaku di Rawang, sekarang Bukit Mentajam. Kalaulah apa yang saudara Arul ceritakan sebentar tadi, kerajaan masih lagi tak bertindak, masih lagi tak cari satu jalan penyelesaian yang betul-betul menyelesaikanlah, bukan kosmetik, maka isu ni akan terus berlarutan dan akan jadi semakin parah. Orang-orang makin ramai orang yang akan mengaku dia adalah hero pada kaum masing-masing, akan kononnya membela kaum masing-masing, membela agama masing-masing, dan mereka ni lah, Pak kata Arul, mereka hanya sekumpulan kecil, tetapi mereka ni akan membakar, mengapi-ngapikan keadaan, dan akhirnya kita semualah, negara kita lah yang berada dalam keadaan bahaya, negara kita lah yang terbakar. Pasal ini penting ni. Bila kuil Patra Kali, mereka nak pindahkan kuil itu, nak bawa satu Masjid Madani. Memang rata-rata orang India dia marah. Mengapalah you ambil kuil, you nak masukkan masjid di sana. Tapi saya nak beritahu, di India dulu, Masjid Balbir, dia kerajaan India yang sebelum kongres, bertahun-tahun kongres, bila BJP datang, mereka nak ambil keluar Masjid Balbir, dia bina satu kuil Rama di sana. Memang ramai yang bantah. Tetapi itu adalah negara dia gunakan kuasa. Saya apa yang berlaku di sana tak betul di India. So bagi saya lah, orang-orang India di Malaysia pun kena faham bahawa pemerintah itu akan gunakan dia untuk jadi popularkan diri dia. Tetapi kita jangan terjerat dalam isu perkauman ini. Okey? Bagi saya lah, mana tidak
tak logik lah. Okay, mana-mana you keluarkan satu point, you bina tempat ibadat lain. Itu tak, bagi saya tak kena pada tempatnya, baik di India maupun di Malaysia. Baik. Saudara, kita bincang isu pil panjang lebar. Ada satu isu lagi yang berlaku dalam masa terdekat ni adalah isu tentang seorang mahasiswa, seorang pelajar yang viral memijak Al-Quran. Jadi sekali lagi isu ni juga adalah isu yang orang nampak adalah isu kaum dan agama. Orang kata, tengok orang India dah makin melampau, sekarang dah berani pijak Quran kita. Saudara Arul, orang India, setuju tak setuju pelajar ini pijak Quran? Memanglah tak setuju. Ini kita pun bila tengok itu, terbaca itu, amat terkejutlah. Kerana di kalangan orang Hindu ni, kertas apa-apa kertas lah, kalau dia kena kaki, mereka akan sembah. Kerana mereka melihat ini adalah pendidikan. Okey, dia melihatkan buku itu satu yang suci, macam itulah kertas ke buku ke apa. Dia terkandung ilmu dalamnya. So apabila ini dah melampau lah, memang tidak diajarlah oleh agama Hindu dan tidak akan dibawa oleh mana-mana orang India lah, tahu saya nah. Tetapi itulah, bila isu ini wujud, dia selalu akan ghostan balik. Orang akan cakap, oh dia roboh. Well, kita bolehlah kita, So dia actually tak. Dua-dua salah lah. Bukannya ini betul, itu salah, itu betul, itu dua-dua salah. So kita tak boleh menjustifikasi satu kesalahan dengan satu lagi kesalahan yang lain. Tapi ni, pun ada orang cakap dia Kristian lah, dia masuk Islam, ada orang cakap. Saya itu tak relevan lah. Kita kena belajar hormat menghormati. Bagi saya isu bijak Al-Quran tu adalah satu benda yang kita semua kesan lah. Even bukan setakat bijak Al-Quran, mana-mana agama pun dia ada kitab suci masing-masing, ada benda-benda yang penghormatan pada agama masing-masing kan. Dan kita rasa itu dah melampau lah, dah cross line bila siapa-siapa buat tindakan macam tu. Tapi ini bukan pertama kali berlaku di Malaysia. Sebelum ni pun pernah berlaku isu-isu yang macam ni, pernah ada tanggapan, pernah ada dakwaan dan sebagainya. Jadi saya ingat setiap kali isu macam ni timbul, memang marah. Kalau contoh dalam isu ni adalah isu orang pijak Quran, sebagai Muslim, kita akan marah, kita akan terasa, kita akan bengang dengan keadaan ni. Tetapi kita ada undang-undang lah, kita negara ada undang-undang, kita nak marah okey, kita nak luahkan perasaan dan sebagainya, tapi kita serahkan kalau benda tu berlakunya jenayah telah berlaku dekat situ, kita serahkan pihak berkuasa ambil tindakan, biar didakwa dan sebagainya. Maksud setelah didakwa dan tutup sebagainya, settle lah. Bagi saya kita boleh move on daripada situ, boleh pergi ke isu-isu yang lebih mendesak pada rakyat. Harus sebut tadi isu inflasi, isu gaji murah dan sebagainya. Saya rasa isu itu lebih penting. Tetapi kalau kita nak, kerana satu orang buat macam tu, kita terus nak terbakar berhari-hari. Alamak, jahatnya kenapa orang India buat macam ni. Kita nampak, kita nampak remaja itu, pelajar itu buat macam tu, kita nampak orang India yang buat tu. Kita nampak masyarakat yang buat macam tu. Kita rasa seakan-akan semua Quran telah kena pijak, seakan semua kepala orang Islam telah kena pijak bila buat macam tu. Jadi tak kena lah bagi saya. Sedangkan itu adalah tindakan satu orang individu, bukan tindakan satu kaum. Dan kita tak suka dengan tindakan dia, tapi pihak polis, pihak berkuasa telah pun jalankan tanggungjawab mereka, settle lah, cukuplah, tutuplah buku kat situ. Jadi kena pergi kepada isu-isu lain yang lebih penting. Tapi kalau kita asyik nak terbalik, nak bincang luka yang dialami masing-masing, orang Melayu akan rasa dilukai oleh orang India akan rasa dilukai oleh orang Melayu, sampai bila pun tak akan selesai. Kita tak akan pergi ke mana-mana dalam keadaan macam ni. Pandangan saya lah. So nampaknya negara kita, dia semua isu dia balik kepada perkauman. Betul. Okey. Dan bila ia melibatkan contohnya kalau melibatkan kaum sendiri, okey. Okey. Dia tak jadi sangat serius, tapi bila melibatkan kaum lain, dia jadi diapi-apikan. Saya bagi contoh lah, macam ni kita tengok selalunya bila PAS attack DAP, okey, DAP untung ke rugi? DAP untung. Untung. Bila PAS attack DAP, orang-orang bukan Melayu tengok, oh, PAS jahat, DAP kan. Dan bila DAP attack PAS untung ke rugi? PAS untung pula. Kerana bagi PAS, bila DAP untung, tengoklah, inilah perangai orang-orang bukan Melayu, inilah perangai DAP, no? So bila PAS dengan DAP bergaduh, dua-dua mereka untung. PAS untung, DAP untung. Pasal mereka tak tanding di kerusi. PAS
Mana DAP tanding di pantai timur? Mana PAS tanding di pantai barat? Ni tempat-tempat bandar-bandar tak ada. Dua-dua untung, yang rugi siapa? Rakyat lah. Rakyat akan puas prasangka kepada satu kaum kerana politik ini, politik perkauman. Dan saya tambahan kepada apa saudara Adu sebut tadi, bila pilihan raya umumnya lepas PAS pernah memainkan naratif yang kalau DAP take over negara kita, negara ni akan berubah, akan jadi macam Singapura dan sebagainya. Nanti raja-raja pun tak ada, nanti macam-macam ditakut-takutkan pengundi tentang kalau DAP yang menang. DAP mencakap benda sama, disebut sebagai gelombang hijau. Jadi kata walaupun dia kata pada pengundi dia, walaupun you tak suka kami ada kekurangan, you kena tahu kalau kami kalah itu yang akan naik. Ustaz-ustaz tu akan naik, PAS yang akan memerintah. Habis nanti semua sekolah Cina semua akan kena tutup dan sebagainya. Macam Adu cakap, masing-masing mainkan sentimen menakut-nakutkan pengundi kelompok masing-masing kepada musuh masing-masing, tapi akhirnya dua-dua yang paling berjaya. DAP dapat kerusi yang banyak, PAS pun dapat kerusi yang banyak dalam pilihan raya lepas. Jadi ini satu permainan politik yang canggih, yang menguntungkan pada parti, tapi bagi taruhlah dia merugikan kepada masyarakat, pada orang biasa macam kita. Bila cakap isu perkauman ni, kita tengok sekarang di Iran. Saya tengok bila Amerika serang Iran, kebanyakan orang-orang bukan Melayu dalam Malaysia ni, dia happy. Satu dia cakap, satu dia happy lagi, dia ada beberapa persoalan lah. Dia cakap, mengapa orang negara-negara Arab di negara-negara Islam sekeliling pun tak sokong Iran? Dan Iran pun attack negara-negara ini. Itu satu persoalan. Yang kedua, dia cakap golongan Sunni dengan Syiah bergaduh. Ini macam mana pula ni? Ni sokong Iran ke? Atau sokong Syiah ke? Saya pun keliru. Okey? Bagi saya lah, ini satu isu. Balik kepada perkauman. Bila kena serang, orang tengok yang kena serang tu orang Islam, so orang bukan Islam di Malaysia happy. Bukan semualah. Kita tengok, kita pun selalu pergi, kawan-kawan India dalam PSM, Cina dalam PSM, pergi dalam demonstrasi menentang apa yang berlaku Iran. Tetapi kita keliru tentang posisi orang Melayu, Syiah, Sunni dengan juga negara-negara Islam di sekeliling Iran. Itu pun satu benda yang ialah satu smash kepada kaum saya juga. Saya pun malu juga sebenarnya. Tapi ini memang realiti yang berlaku lah. Bila berlaku perang Iran, orang tak nampak siapa yang attack siapa, orang tak nampak siapa yang nak pertahankan diri daripada siapa. Yang first sekali orang tengok, dia ni apa dia punya agama, apa dia punya bangsa. Kalau dah agama sama, dia tengok pula apa aliran agama dia. Kalau aliran agama sama, dia tengok apa mazhab pula. Semua benda kita cari alasan untuk perbezaan. Kita cari alasan untuk wujudkan perbezaan antara satu sama lain. Bagi saya mudahlah. Soalnya banyak orang ulas tentang benda ni lah, tentang Iran adalah negara Syiah, ya betul. Adakah negara-negara Sunni ataupun orang-orang yang berpegang dengan aliran Sunnah wal Jamaah boleh sokong atau tak boleh sokong Iran? Benda ni ada dibincangkan lah. Tetapi bagi saya untuk orang kampung macam saya lah, orang biasa macam saya yang mudah, kita tengok neraca ni adalah kita nak ukur sesuatu indikatornya antara yang menindas dengan yang ditindas. Saya rasa kalau kita pakai indikator ni, banyak isu kita boleh selesai. Yang menindas dan juga yang ditindas. Siapa yang kena tindas dalam game perang antara Israel bersama Israel menentang Iran? Siapa yang menindas dan siapa yang kena tindas? Kalau kita tengok dalam isu apa-apa isu sekalipun, kita boleh guna indikator ni. Kalau orang yang menindas tu orang kita sendiri pun, katakanlah contohlah saya nampak ada orang Sunni bergaduh dengan Syiah, yang menindas tu adalah orang Sunni, saya kena kata orang Sunni tu salah. Kalau ada orang Islam bergaduh dengan orang bukan Islam, contohnya orang Islam pergi serang kuil orang bukan Islam tanpa sebab, tanpa alasan, justifikasi yang betul, saya akan kata orang Islam ni salah. Sebab apa? Kita tengok indikator kita tadi, siapa yang menindas dan siapa yang kena tindas. Dalam konteks ni kita nampak Iran kena tindas teruk daripada US dan Israel. Tahun lepas pun mereka dah diserang perang selama 12 hari. Dan tahun ini pun berlaku benda sama. Tak boleh dibayangkan ketika negotiation tengah berlaku, perbincangan tengah berlaku, Menteri Luar Iran sedang melakukan perbincangan. Waktu itu juga selesai perbincangan, terus bom pertama datang meledak ke Tehran. Dan yang sedihnya bom pertama yang meledak bukannya meledak di kamp tentera, bukan meledak di simpanan peluru, meledak di sekolah.
sekolah kanak-kanak wanita. Wanita. Dan bila kita tengok gambar-gambar footage mereka berkabung, mereka iringi jenazah anak-anak mereka, bawa beg sekolah anak mereka penuh darah, saya tak nampak itu darah orang Syiah. Saya nampak itu darah manusia. Saya nampak manusia yang sedang kehilangan. Ini bukan soal Sunni dengan Syiah lagi. Kenapa kita mesti bataskan diri kita? Oh, kalau orang Syiah tercedera, saya orang Sunni tak perlu peduli, saya tak perlu risau, saya tak payah kisah. Kalau orang bukan Islam, sama juga. Saya Islam, orang bukan Islam yang sakit, yang tercedera, biar dia mati, biar dia mampus, tak apa. Kita hilang rasa kemanusiaan sesama kita. Kita hilang rasa kasih sayang sesama kita. Dan benda ni saya rasa ini lebih tragedi bagi saya. Saya tak risaukan apa yang berlaku dekat Iran, apa yang berlaku dekat negara-negara Teluk, apa yang berlaku dekat negara-negara Arab tu saya tak risau sangat. Tapi yang saya lebih risau cara masyarakat kita bagi reaksi dalam isu ini sangat-sangat menyedihkan. Dan saya rasa menakutkan juga, menyeramkan juga sebenarnya. Seakan-akan kalau orang lain kena tak apa, jangan kena dekat saya, jangan kena dekat bangsa saya, jangan kena dekat kaum saya. Tapi kalau orang lain nak kena apa, jadi lantaklah, saya tak nak peduli. Itu satu keadaan yang sangat buruk untuk kita sebenarnya. Sedih lah. Pasal you tengok lah, tadi Nick cakap tentang bom itu kena pada kanak-kanak wanita. Amerika masuk perang, seolah-olah nak menyelamatkan kanak-kanak wanita. Wanita itu dia cakap dia menggunakan dia sebagai front. Tapi dia tak konsisten. Kalau dia nak membela wanita di Iran, apa pula wanita di Arab Saudi? Wanita di Arab Saudi lagi teruk daripada wanita di Iran itu. Dan sebelum revolusi Iran yang dibawa oleh Ayatollah Khomeini, pendidikan literacy rate buta huruf itu hanya 34%. Selepas ada revolusi itu, yang pergi bersekolah naik kepada 86%. Itu satu kejayaan revolusi Ayatollah Khomeini, revolusi Islam yang dibawa masa itu, you know. So bagi kita lah, Iran ni satu negara yang mempunyai satu tamadun yang lama. Dia sebelah Mesopotamia, Babylon, dia satu tamadun yang lama. Dan negara Iran ni dalam sejarah moden dia tak pernah serang mana-mana negara. Bukan dia serang dululah, tak pernah, dia hanya defensif. Dulu berlaku perang Iraq dengan Iran. Yang di belakang Iraq itu Amerika. Saddam Hussein sebenarnya dibagi senjata oleh Amerika untuk serang Iran. Kerana apa ianya? Kerana bila Iran sudah memerdekakan pijak dia, sama macam Venezuela kan itu, bila dia sudah dapat balik minyak balik pada kuasa dia, Amerika tak benarkan. Tapi saya pun lah, semua negara-negara Arab, kalau ikut keberanian lah, hanya negara Iran sendiri yang hari ini dapat melawan Amerika. Sebelum adalah Libya, ada Syria dan beberapa negara lah. Semua negara yang menentang Amerika. Dan Amerika pun berada di sana kerana hendak melindungi Israel dan minyak. Itu saja. So, saya pun rasa kita kena lihat ini dalam konteks yang lebih luas lah. Ini adalah satu peperangan di antara golongan imperialis. Okey, di mana mereka perlukan adalah mengkongkong dunia untuk orang-orang kaya. Samalah macam Gaza, dia hentam Gaza habis. Lepas itu nak jadikan Gaza apa? Dia nak bina hotel-hotel, tempat lawatan semuanya. Dia tak tengok kemanusiaan. So ini agenda Amerika. Agenda Amerika itu dia main di semua negara. Di Venezuela bukan negara Islam, dia attack juga. Kerana apa? Kerana minyak. Colek pula presiden dia. Tak boleh bayangkan, boleh colek presiden dalam satu malam, bawa ke negara dia. Okey, so Amerika. Dan kalau kita tengok, kalau dunia nak aman, dunia takkan aman kalau ada perang. Mengapa ada perang? Kalau tak ada perang, tak boleh jual senjata. Kalau ada perang, boleh jual senjata. Siapa negara pengeluar senjata paling besar di dunia? Amerika. Setiap kali dia perang, sekarang dia tengok negara-negara Kuwait, semua akan minta Amerika, kita nak lagi senjata. Beli dari Amerika. So peperangan ini membagi keuntungan kepada kaki-kaki yang kaki gaduh lah. Dan hari ini yang sangat pelik Amerika ada nuklear, Perancis ada nuklear, UK ada nuklear, Israel ada nuklear. 4 negara yang ada nuklear ini
nak lawan Iran, tak mau Iran adakan nuklear. Dan you tahu tak mengapa mereka tak berani serang Korea Utara? Ada nuklear. Seolah-olah di satu tadi dia cakap, lebih baik you ada nuklear lah, baru you boleh selamatkan diri. Di tempat lain pula dia pastikan Dia tak boleh ada nuklear. ini pacul betul kan? Macam mana nak lawan? You nak lawan pun bukan you nak ikat tangan dia semua. You buat session, you buat semua itu. Dan dalam undang-undang antarabangsa, kalau kita dua negara, kita nak serang, kena bagi tahu you, okay, saya declare perang. So you akan pastikan you bersedia. Tapi ini masa negotiation di kota yang Iran sudah pun setuju tidak akan meningkatkan uranium dia. Masa negotiation dia serang. Penakut betul kan? Tapi untuk rakyat Malaysia lah saya nak. Kita ini kena tengok setiap isu mengenai macam Nick cakap siapa yang tindas, siapa kena tindas. Dalam isu Iran ini, siapa golongan yang menindas itu? Amerika, Israel. Iran adalah negara yang kena ditindas. So kita kena, dan memang saya faham ada perjuangan rakyat Iran menuntut pembaruan. Itu hak rakyat Iran. Iran boleh tukar kerajaan dia. Itu revolusi dalam negara. Kita tak bolehlah campur tangan. Dulu masa reformasi, Al Gore datang sini, dia cakap hidup reformasi. Al Gore itu dari Amerika. Konspirasi dari luar. Sekarang apa cerita ni? Anwar pula cakap ada konspirasi dari luar. Ini saya tengok balik pada politik Malaysia pula lah. Baru-baru ni kita dikejutkan kan bila mana tiba-tiba SPRM dan juga pihak polis sebagainya mendedahkan adanya cubaan rampasan kuasa. Mula-mula kita dengar berita ada cubaan rampasan kuasa. Tiba-tiba kita dengar kata isteri bekas seorang menteri kena tahan. Kemudian tiba-tiba SPRM dedahkan 4 orang, dedahkan alamat detail 4 orang anak kepada Allahyarham Tun Daim, dan di mana alamat mereka berada dan sebagainya. Hari demi hari plot cerita tu cuba direka. Dan yang terkini Anwar pula bagi tahu ada unsur campur tangan Zionis juga dalam ni katanya untuk gulingkan negara. Katanya Naimah yang ni isteri Tun Daim ada berhubung dengan Bloomberg, ada berhubung dengan wakil-wakil lobbyis di barat untuk buat kempen di barat dan sebagainya untuk menjatuhkan Anwar. Jadi orang rasa macam orang tak rasa serius tau. Saya tak tahu, saya tengok kawan-kawan saya, orang tak rasa serius dengan apa berlaku, orang rasa nak tergelak. Sebab apa yang Anwar cakap ni adalah apa yang Anwar pernah kena dituduh satu masa dulu. Mahathir pernah tuduh Anwar ejen CIA. Israel. Orang kata ejen Mossad. Orang kata dia Anwar ni apa nama, macam-macam gelaran orang bagi dekat Anwar dulu. Dengan tuduhan sama Anwar pakai untuk buat pada musuh dia pula. Jadi saya rasa macam sangat-sangat tak konsisten, sangat pelik keadaan yang berlaku sekarang. Saudara ada tengok laporan polis semua yang dibuat apa? Bukan, bagi saya lah, politik itu senang lah. Parti pemerintah, parti pembangkang tugasnya gulingkan parti pemerintah. Itu sajalah, guling election. Kalau ada pelbagai cara lah diguna untuk gulingkan kerajaan yang sedia ada kan. Tetapi, itu yang masa dulu masa Mahathir pun, setiap kali kita di United Nations hantar Mahathir cakap ini ejen barat, mereka dibayar oleh barat. Memang ada funder-funder daripada barat memang bagi duit pada NGO macam Persib pun dulu dapat duit, Malaysia Kini pun ada duit tadi. Tapi sama ada mereka dibagi duit, tetapi itu memang apa yang dibuat oleh sebuah kerajaan, pembangkang untuk lawan lah. So sekarang pula dia gunakan isu dime, family dime, duit, international banker, semualah. Cerita dia macam samalah, cerita yang sama berlaku pada orang yang berbeza. Tetapi bagi kita lah, dia satu diversion lah. Dia akan buat begitu banyak siasatan, merugikan duit sebagainya. Dia bawa isu ini pada masa orang semua nak azam baki dikeluarkan. Bila kita nak cakap pasal isu azam baki, isu mafia korporat, ini isu tu, tiba-tiba dia nak bawa kita ke tempat lain. So kadang-kadang apabila ada satu gambar Inggeris, dia cakap wag the dog lah. Bila ini cerita Amerika lah, bila dia nak buat satu peperangan, dia akan wujudkan benda-benda lain, orang fokus, dan dia akan wujudkan keadaan-keadaan inilah. So seolah-olah tak tahu
Ada orang cakap dia nak guna sosma lah sekarang lepas ini, so dia membina naratif ini, no? So macam kenalah guna cara baru lah. Cara lama sudah begitu lama sudah diguna. Dan orang pun tak yakin. Sekarang ni semakin hari semakin orang tak yakin bagaimana Anwar nak bawa reformasi. Jadi isu yang berlaku sekarang ni tentang bagaimana macam saudara katalah cerita tu seakan-akan tengah dibina, seakan-akan masa depan nanti akan guna sosma dan sebagainya, membuatkan orang semakin hilang keyakinan bagaimana reformasi nak dibawa dalam negara ni. Orang rasa macam segala benda tak jadi macam kosmetik, segala benda jadi macam sekadar janji manis, janji palsu saja. Tidak dinafikan ada kebaikan dalam pentadbiran Anwar, tapi ada benda-benda yang kita kesal. Antara yang paling ketara sekarang adalah tentang isu Azam Baki lah. Di mana dah ketara, dah bukan sekali, dah berkali-kali dah. Himpunan pun dah buat berkali-kali dah. Tapi tak tahu kenapa Anwar orang sama yang pernah minta Azam Baki untuk berundur waktu Anwar jadi pembangkang dulu. Orang yang sama juga Anwar pertahankan sekarang ni untuk teruskan kerja dia sebagai ketua SPRM. Jadi ada satu benda yang fishy lah kat sini, ada benda yang tak kena dekat sini. Dan saya rasa isu ni, isu lawan Azam Baki adalah isu yang lebih besar daripada isu rumah ibadat tanpa permit tadi, tanpa kebenaran. Ini lebih besar daripada isu orang pijak Quran. Ini lebih besar daripada isu mana-mana kaum. So, isu rasuah adalah isu yang melibatkan semua orang. Dia tak kisah kamu orang, tak adanya dia akan efek orang Melayu saja, orang Cina saja, India saja. Tak ada, semua orang akan kena kesan akibat daripada rasuah yang berdosa. Dan kalau ketua SPRM sendiri bermasalah dan tak mahu dia ambil tindakan pada ketua SPRM yang bermasalah, saya rasa akan lebih teruk lagi, besar lagi masalah-masalah yang melanda di depan nanti. Jadi saudara sebut pasal reformasi ni tadi juga. Dalam masa terdekat ni kita dapat tengok tentang bagaimana usul untuk menghadkan jawatan PM kepada hanya 2 penggal sahaja telah pun gagal mendapat 2/3 undian dalam sidang parlimen baru-baru ini. Jadi kita tengok antara yang terawal kecam benda ni adalah saudara lah. Kita tengok di Malaysia kini yang marah betul tentang isu ni. Kenapa saudara marah sangat? Kenapa saudara rasa, apa yang pandangan saudara tentang had penggal PM 2 penggal? Ada benda kadang-kadang tak perlu kita debat lah. Kita terus boleh pas. Contohnya 2 terman. Sama lah macam undi 18. Tak perlu kita bincang. Semua orang pun setuju. Tapi saya tengok pembangkang itu dalam parlimen, saya dengar pembangkang semua bagi skrip yang sama. Sebenarnya kami sokong. Sebenarnya kami sokong dihadkan kepada 2 term. Kami sokong. Tapi kami nak juga isu Menteri Kewangan, posisi Menteri Kewangan dengan Perdana Menteri tidak pegang portfolio Menteri Kewangan. Itu dia punya bantahan lah. Tetapi saya keliru. Mengapa mereka tak nak pas ini? Itu boleh lawan. Kerana bila you tak setuju dengan ini, you membagi satu hadiah pada Anwar. You bagi Anwar akan cakap, tengok saya nak buat reform. Dia orang yang membantah, So ini sekarang Anwar dapat bola tanggung. Betul. So sebenarnya benda macam ini boleh setuju aja. Tapi bawalah benda-benda yang lain, bawa usul tergempar lah, lain-lain. You bawa lah, bukan tak boleh bawa, boleh dibawa. Tetapi kerajaan pula dia kalah 2 undi. Dia perlu 148, dia dapat 146. Dan 8 orang anggota dia tidak hadir lah. Itu bid dia lah. Dia tak boleh bergantung pada pembangkang lah. Tetapi ini cara pembangkang sebenarnya boleh tunjuk bahawa dia pro-reform, dia nak hadkan. Kerana dulu pun PAS pun sokong. Dulu Pakatan Rakyat, Parti Bersatu pun sokong. Parti Bersatu PAS pun sokong tema Perdana Menteri kena dihadkan. So hadkanlah. Mengapa kebudak-budakan? Dan dalam isu ni kita tengok semua pihak pun ada peranan masing-masing lah. Pihak kerajaan tak dapat nak pastikan dapat 148 kehadiran untuk mengundi sokong tu sendiri sebab perlukan 2/3. Kalau kita tengok hari ni ketika rakaman ni buat hari ni, Menteri Komunikasi kita YB Fahmi Fazil bagi tahu yang 8 orang tak dapat datang tu ada yang stuck jalan raya jam, ada yang masuk hospital, banyak alasan macam budak-budak sekolah punya alasan orang kata. Jadi bagi saya, kalau kerajaan betul serius, di pihak kerajaan lah, kalau kerajaan betul serius nak benda ni diluluskan, dia mesti pastikan apa cara pun saya mesti ada number 148 orang kena datang.
Maksudnya just tambah 2 orang lagi, 6 orang lagi nak pergi bercuti ke apa, ambil lagi giliran, tak ada masalah. Kalau Speaker pun boleh stop. Saya nak pergi 10 Speaker minit, boleh. 5 minit keluar balik. boleh buat benda tu, boleh tunggu, tak ada masalah. Sebelum ni pun pernah berlaku zaman Najib kan, pernah ada satu, kalau tak silap saya rang undang-undang perbekalan untuk Kementerian Wanita kalau tak silap, ketika waktu undian tu baru diperhatikan undi di pihak kerajaan kurang. Jadi diholkan undian waktu tu, dibunyikan loceng, kawan-kawan calling panggil masuk balik, akhirnya supaya undian tu dapat diteruskan. Benda yang baik lah. Dan macam saudara cakap juga, di pihak pembangkang kita pun tak faham hala tuju pembangkang sekarang ni. Pembangkang rasa dengan mereka boykot, dengan mereka tak bersetuju pada usul ini, mereka rasa mereka dah berjaya. Kerajaan akhirnya kalah, kami akhirnya menang. Saya pun tak faham apa yang pembangkang nak raikan sebenarnya. Sedangkan benda ni, isu jawatan PM 2 penggali, isu yang PAS ni bersetuju daripada 1999 lagi. Betul, pembangkang pun sekarang orang confuse cakap apa sama pembangkang. Ketua pembangkang pun tak pasti siapa sekarang. Tapi you rasa Hamzah ni, you rasa bersatu, sudah pun tak bersatu lah, tapi adakah bersatu you rasa parti Muhyiddin Yassin itu boleh kembali? Itu satu benda yang sangat susah nak dijawab. Sebab di satu pihak kita nampak Muhyiddin hanya tinggal bersama lebih kurang 6 orang ahli parlimen bersama dengan dia. Dan Hamzah pula membawa jumlah yang besar, walaupun ramai lagi yang belum dipecat, tapi lebih kurang kalau tengok tim dia sebelum ini 19. lebih 16 ke 19 ahli parlimen yang bersama dengan Hamzah Zainuddin. Katanya akan tubuhkan parti baru dan sebagainya. Tapi harus diingat jugalah, bersama-sama dengan Muhyiddin adanya Azmin dan tim Azmin juga yang daripada PKR asalnya. Jadi walaupun suka tak suka, tapi kita kena akui Azmin juga ada satu karakter, ada satu keupayaan untuk mobilisasi massa juga untuk menggerakkan parti. Jadi soal yang menarik untuk kita tengok selepas ni adalah bagaimana PN memutuskan siapa jadi ketua pembangkang. Keduanya bagaimana Hamzah berhasrat belum apa-apa lagi, belum tubuh parti lagi. Wan Saiful Wanjan telah beritahu kami hari-hari yang terbuang ni walak kepada PAS, kami setia kepada PAS dan menyatakan ikrar tak setia kepada PAS. Jadi kita nak tengok mereka nak masuk dalam PN. Tapi semalam Muhyiddin kata sorry lah, macam tak ada peluang untuk mereka masuk dalam PN. Jadi sebenarnya sekarang semua mata tertumpu pada PAS. PAS akan memilih kekal bersama Muhyiddin, atau PAS akan meninggalkan Muhyiddin untuk bersama dengan Hamzah. Jadi kita nak tengok macam mana, apa yang PAS akan bertindak nanti. Sebab bagi saya yang lain tak ada isu. Yang berkuasa ni lah PAS dalam PN. Yang lain cuma anak-anak kecil. Yang hebat PAS ni, walaupun dia ada pertelingkahan dalaman PAS, tak boleh nampak orang luar, tak nampak. Betul. Itu dia ada apa yang kita panggil disiplin parti lah. Disiplin parti. Bersatu tak adalah di semua parti-parti lain bergaduh. PKR you tengoklah sekarang Rafizi. Dia China dia bakar PKR. So Rafizi hentam. So semua parti lain tak ada disiplin. So nampak sangat PAS itu main player lah. PAS yang akan tentukan. Dia sudah ambil alih Perikatan Nasional. Ketua pembangkang dia boleh ambil alih. Dia ada majoriti dia. Saya ingat parti MIPP, Gerakan dan sebagainya semua mungkin menyokong Muhyiddin Yassin. Tetapi adakah kekuatan Perikatan Nasional itu PAS? Bukannya Muhyiddin Yassin ke, MIPP ke, ataupun Gerakan. So nampak sangat PAS itu akan membuat keputusan lah. Okey, dan Hamzah Zainuddin itu ada kekuatan sekarang kerana dia ada 19 lebih orang, 19 orang ahli parlimen, satu jumlah yang besar. Dan dia siapa tak nak ambil satu parti yang ada 19 orang. Tadi saudara sebut tentang Rafizi yang sekarang nampak macam nak bakar PKR kan. Tapi kita tahu baru ni kita tengok ada isu tentang di mana Setiausaha Agong keluarkan surat tunjuk sebab, dan akhirnya Rafizi balik surat tu bagi dia masih nak kekal bersama dengan parti dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Rafizi pun ada tim dia yang besar juga di dalam PKR sendiri. Saudara tengok dari segi ke masa akan datang, yang mungkin sebulan 2 bulan ke masa akan datang tak ada sekarang, ke mana tempat Rafizi? Adakah Rafizi masih lagi mempunyai nyawanya dalam PKR, ataupun Rafizi sendiri akan keluar tubuhkan parti baru dan sebagainya? Saudara nampak ke mana hala tuju gerakan Rafizi? Rafizi seperti dah bakar jambatan lah. Cara dia cakap, dia tak kasih sedikit pun chance pada Perdana Menteri. Dia hentam.
Tapi saya mungkin strategi Rafizi dia nak parti dia buang dia lah. Okey, tapi dia tidak akan meletak jawatan. Okey. So pelik lah. So saya ingat sekarang terpulang pada Perdana Menteri lah, Anwar. Sama ada dia nak buang atau dia nak simpan sampai election. Dua-dua ada bahaya dia. Tapi kerana Rafizi cakap dia takkan bertanding di bawah PKR lagi. Okey, tak tahulah dia akan dibagi kursi untuk tanding, itu satu lagi hal. Dia cakap dia tidak akan bertanding. So bukan dia cakap dia akan bertanding, tapi dia tak akan bertanding di bawah PKR. Dia akan mempertahankan kursi padan. So ini sudah bagi satu mesej yang jelas. Tetapi sekarang sangat dua-dua main touchy lah. Dua-dua nak jadi yang baik. Perdana Menteri nak tunjuk Rafizi ini Rafizi yang mencetuskan semua ini, tetapi masih nak duduk. Rafizi pula nak beliau dibuang, nak tunjuk beliau adalah bangsa. So saya ingat so dalam PKR sekarang ini Anwar Ibrahim dia sokongan dia dapat dari mana? Nampak macam Zaid boleh jadi Perdana Menteri lah macam ni. Dan Zaid Hamidi umumkan baru ni UMNO akan tanding di 115 kerusi. Maksudnya melebihi daripada majoriti diperlukan lah. Kalau ikutkan 115 kerusi, maknanya seakan-akan memberikan bayangan UMNO akan bertanding solo. UMNO akan bertanding sendiri tanpa kerjasama dengan mana-mana parti. Ini satu gambaran lah yang Zaid Hamidi cuba bagi. Tapi saya nak tanya saudara, contoh lah, ni sekadar, so kita tak tahu apa akan berlaku, kita pun tak pasti pilihan raya akan berlaku tahun ni atau tahun depan. Terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak perancangan, terlalu banyak camp sekarang ni, kita pun tak nampak ada tuju yang jelas. Tapi katakanlah Rafizi keluar pada PKR, kemudian adanya di sebelah sini pun Hamzah semua pun katakanlah tak diterima oleh PN, katakan mereka membentuk satu blok yang baru. Okey. Rasa sebenarnya bahaya ni sebenarnya. mereka bentuk blok yang baru. Dan kita tengok dalam PH ada representasi masyarakat India bersama dengan PH. Di PN pun ada MIPP dan sebagainya. Kalau blok baru ni mungkin mereka akan pandang, Arul tak nak sama dengan kita ke? Kalau berlaku satunya kalau berlaku blok baru. Keduanya kalau berlaku mereka nak ajak kita lah. Boleh jadi kita tak diendahkan lagi kan. Jadi saudara rasa macam mana? Ini untuk bincang ini kita perlu buat lagi satu podcast kot. Okay? Dan saya rasa yang politik sekarang ini, rakyat Malaysia ni, dia mahukan satu kuasa ketiga. Itu nampak sangatlah. Mereka tak frust dengan parti-parti yang sedia ada. Mungkin ada, saya nampak lah di ada golongan rasa kairi. Keluar sekejap, maksudnya dia keluar sekejap je, dia akan balik. Tapi janganlah balik ke PAS lah. Keluar sekejap, okey, UMNO itu, okey, so kita tengok grup-grup macam ini, mereka nakkan satu kumpulan orang-orang lain masuk, termasuk PSM lah dalam satu gabungan ketiga yang kuat lah. Tapi dalam PSM pun kita ada beberapa garis red line lah. Satu, India tak boleh lawan Melayu. Okay. Perkauman tak boleh, itu satu red line kita. Yang red line yang kedua adalah musuh kita adalah golongan kapitalis. Golongan yang perang dunia berlaku kerana golongan kapitalis. Di negara kita pasal mereka sapu semua duit, rakyat jadi miskin. Gaji minimal rendah kerana golongan kapitalis. So itu saya ingat beberapa isu-isu prinsip lah. Okey, dan kalau kita boleh bersama membentuk satu gabungan berdasarkan kepada perkara-perkara yang kita boleh setuju, saya ingat itu adalah satu lagi perkara untuk kita bincang dalam podcast yang akan datang. Dan yang pastinya takut-takut orang salah faham. Sebelum ni nampak gambar saudara pergi makan bersama Muhyiddin, jadi orang dah salah faham. Jadi apa-apa pun PSM akan buat keputusan berdasarkan mendengar pendapat ahli-ahli dia melalui perbincangan melibatkan semua delegasi. Dia takkan ada keputusan seorang diri lah. Walaupun kita pun tak tahu. Saya tengok gambar waktu saudara jumpa Muhyiddin tu, saya antara dua lah. Satunya pedih sebab tengok gambar saudara Muhyiddin, kemudian pedih tengok menu makanan yang ada dekat situ lah. Tapi kita tahu apa-apa pun keputusan akan dibuat. Kalau bulan puasa dik, jangan cakap pasal menu makanan cakap pasal makanan. Sabar. Lambat lagi nak berbuka puasa. Jadi saya rasa untuk siri yang pertama ni banyak benda kita dah cover, banyak benda kita dah bincang. Tetapi orang India dengan orang lain boleh bersatu tak? Boleh bersatu. Bukan saja antara kita lah, seluruh rakyat Malaysia, okey, rakyat-rakyat ni boleh bersatu.
Betul. Betul kan? Betul. Tak perlu kita guna perkauman untuk pecah belakang. Betul. Bila pecah belakang, siapa yang happy? Golongan kapitalis, golongan penindas, golongan Rasis. rasis. Ah, Jadi nanti jaguh dekat agama masing-masing, kaum agama masing-masing akan dapat keuntungannya. Jadi saya harap kita dapat berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Ada banyak isu semasa juga kita nak ulas. Okey. Dan kita macam ni lah, disebabkan semua isu semasa kita selalu diulas mengikut blok pandangan kaum masing-masing. Kita akan teruskan podcast seperti ini untuk bincang supaya kita dapat tengok pandangan daripada orang-orang yang selain daripada kaum kita, supaya kita dapat membuka fikiran rakyat Malaysia terutamanya untuk lebih sedar tentang masalah sebenar yang kita hadapi sebenarnya apa dan apa yang patut kita lakukan. Jadi salam perjuangan, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang.